Dekat market skuter kat Malaysia ni sekarang, semua design hampir sama. Dah tak ada idea ke? So, kalau korang nak kelainan, ini dia di belakang aku, kita ada Aveta Viper 180. So, yang aku paling suka dekat motor ni guys, korang boleh nampak bahagian depan dia nampak seperti binatang. Sebab tu nama dia Aveta Viper. Macam ular. Kemut. So, bahagian belakang dia pula, korang boleh tengok ada handlebar. Dia tajam seperti tanduk apa guys? Tanduk Rhinoceros. Features untuk motor ni guys, tak main-main dia bagi. Dengan harga bawah 10,000, jom kita tengok. Dengan meter TFT 7 inci. So dekat infotainment ni korang boleh nampak banyak guys. Korang boleh check ABS, korang boleh check ECU info dan korang boleh check tire pressure. Dan paling penting, paling menarik sekali, dia boleh touchscreen guys. Tapi yang paling penting sekali guys, ada dashcam di bahagian depan. Dah built in guys. So untuk compartment, korang boleh nampak kat sini agak besar, boleh muat satu helmet dan boleh letak sikit barang. Ada ABS depan belakang, traction control pun ada. So apa lagi yang korang cari dengan harga motor bawah 10,000? Sangat berbaloi. Untuk seating position pula, korang boleh tengok ada footrest tambahan di bahagian depan. So untuk perjalanan jauh, korang boleh agak santai guys. Guys, korang tunggu apa lagi? Dengan harga motor bawah 10k, korang dah boleh dapat spek yang sebegini rupa. So kalau korang berminat, motor ni tengah ready stock. Ada warna hitam dan juga warna putih. Korang boleh tekan link di bio ataupun tekan beg biru di bawah. Let's go guys.